Kalau kereta umur dah 9 tahun, korang prefer untuk trade in beli yang baru ke ataupun pakai je selagi kereta ni boleh berjalan? Haha, itulah. Kereta wife pun dah masuk 9 tahun dah. Mungkin waktu untuk tukar kereta baru. Tapi kan bila tengok balik ekonomi sekarang agak scary weh. KLCI semua merah. Portfolio dalam US market pun semua tengah berdarah. Buka pula kripto semua tengah menjunam. Daripada tambah hutang baru, aku rasa tahun ni memang tahun yang kita kena berjimat. Kita pakai je apa yang ada dulu. Kereta pun masih lagi elok. Cuma untuk teknologi memang dah outdated. Apa income yang selesa kalau kita nak upgrade safety dan juga infotainment kereta yang sedia ada ni? Jom kita sama-sama breakdown. First, kita tukar Android player dulu. Resolution kita ambil yang 2K supaya boleh guna Waze dan juga buka YouTube. Lepas tu kita add on 360 camera supaya wife senang nak parking. Bila kita cucuk pendrive, automatic 360 camera ni boleh buat recording. Kereta dah 9 tahun, sound system memang berkerak. Yang ni pun kita tukar sekali, mid bass dan juga plug and play speaker. Kita tambah sekali 2 tweeter kat depan, coaxial speaker. Last sekali, dashcam yang lama ni memang sedih betul. Dia guna cermin belakang je. Tengoklah wire yang berselirat tu. Kita tukar sekali dengan dashcam yang proper daripada Soundstream. Semua ni kita install dekat Soundstream Damansara. Dapat warranty sekali 2 tahun. Total up damage untuk full safety dan juga infotainment upgrade ni adalah RM5,730. Dulu wife risau bila bawa kereta seorang-seorang. Sekarang ni mesti lagi confident. Sebelum ni kalau nak parking kena cari tempat yang cerah. Lepas dah pasang 360 kamera ni, semua sudut boleh nampak dengan jelas. Bila dah tukar speaker baru ni bunyi dengan bass tu, memang syahdu. Sambil drive buka YouTube, layan seram malam. Tapi betul ke upgrade ni berbaloi? Alang-alang kat Soundstream ni pun ada easy payment plan, 0% installment. Kalau installment untuk 12 bulan, sebulan RM477.60. Kalau korang ambil yang 24 bulan, sebulan RM238.80. Kalau ambil yang 36 bulan, RM159.20. Bayangkan kalau trade in kereta baru, financing 7 ke 9 tahun, bulanan RM1,500 hingga RM2,000. Atau upgrade sikit je, kereta pun boleh pakai lagi 9 tahun dengan lebih selesa. Bagi saya upgrade ni sangatlah berbaloi. Daripada nak tambah hutang baru, kereta upgrade je apa yang sedia ada ni. Jaga maintenance elok-elok, tukar parts wear and tear. Kereta ni boleh serve kita lagi 9 ke 10 tahun akan datang. Pada pendapat korang lah kan, better trade in ke ataupun upgrade je kereta yang sedia ada? Cuba korang komen.